Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 12 hari bulan 4 April 25. Kita orang grup hiking Dungun mengadakan majlis hari raya di kaki Bukit Bauk. Ini dia. Di kawasan parking, berhampiran kaki naik ke Bukit Bauk tempat hiking ni. Banyak kereta-kereta yang datang hiking pun ada, tapi grup-grup ni tak hiking hari ni, relax. Ini dalam persiapan tempat-tempat dan kuih-muih belum lagi, banyak lagi tak dapat tengah berhias, seti-seti tempat tepi jalan berlatak ni Bukit Bauk Okey, kita tunggu selanjutnya. Sekarang acara sudah bermula. Kaki-kaki hiking dah pun bermula berjambu selera. Ada lagi makanan yang baru sampai. Banyak ni makanan nanti kita review makanan sikit Ni apa Nasi minyak. Ni banyak lagi. Air, kuih-kuih ni nasi dagang. Ni nasi puluk. Nasi puluk pun apa panggil? Lontong ada. Lemang apa nasi kunyit? Lemang ada. Rendang ada. Macam-macam ada ni. Mi goreng. Buah pelang. Lagi tengok dekat sikit. Ni tape. Ni tape tu kenapa tu? Koleh kacang. Banyak kuih. Raya kita hari ni. Banyak kuih. Tengah-tengah ni, tengah menjamu selera. Di kaki Bukit Bauk kita jamu selera di kaki Bukit Bauk Kita berlatar belakangkan bukit Ini kawasan parking Bukit Bauk. Okey. Antara kaki-kaki hiking peceng. Tok peceng hari rehat. Tak rehat pun kaki naik Saya dia gambar pula atas. Okey, ni antara tetamu ni hiking juga ni. Okey. Ni antara orang kuat Mana muka-muka orang kuat kita? Ni muka orang kuat kita ni. Ni. Ni timun je. Watermelon. Semangka. Okey, majlis dah hampir selesai. Makanan pun Macam marah. Sila. Ni orang kuat kita ni. Makanan pun dah banyak dah luar tapi banyak lagi. Raya Bukit Bauk. Raya Bukit Bauk ni. Tidak lembut-lembut, dia agresif. Ni tengok, banyak lagi ni, banyak lagi. Banyak lagi makanan, banyak sangat makanan. Tetamu kurang hari ni. Ni macam-macam lagi makanan ada. Lagi meriah Ni makin ramai sebab kaki-kaki hiking ada yang baru turun. Yang naik ada yang baru turun, jangan join semua. Jangan join semua, banyak kaki-kaki hiking yang baru turun Jadi. Alhamdulillah jadi. Ni apa? Alhamdulillah.
Okey, sekarang dah selesai. Makanan pun dah Oh, dia tak di gambar. di-clearkan. Dan sesi bergambar pun sudah. Masing-masing dah kekenyangan dah. Sekejap lagi kita akan pergi bergambar pula di atas bukit siap.